Muslim, bagaimanakah anda mengelakkan diri daripada terjebak dengan kegiatan yang boleh merosakkan akidah? Terima kasih kepada pengurusi kerana telah membacakan soalan. Saya Muhammad Syazani bin Salman dari kelas 2 Arif ingin membacakan jawapan saya. Kita mestilah sentiasa mengingati Allah kerana supaya kita dijauhi daripada perkara yang dapat merosakkan akidah. Kesannya kita akan dijauhi daripada berlakunya syirik. Oleh itu, kita janganlah melupakan Allah kerana dialah yang sentiasa menolong kita ketika dalam kesusahan. Terima kasih saya Muhammad Syahid Azmar bin Syahril. Saya akan membacakan isi saya. Kita mestilah tidak mencuba untuk mengikuti acara penyembahan agama lain kerana boleh memusnahkan kepercayaan kita kepada Allah. Kesannya, kita akan terkeluar daripada agama Allah atau lebih diingat sebagai murtad. Oleh itu, kita janganlah sesekali mengikut apa jua perkara yang melibatkan kita murtad agar tidak mendapat kemurkaan daripada Allah. Saya Muhammad Hadid Muhammad Rafi'i. Saya ingin membacakan jawapan saya. Kita janganlah mudah percaya kepada perkara-perkara yang syirik untuk minta pertolongan agar kita dijauhi daripada perkara yang dapat merosakkan akidah kita. Kesannya, akidah kita akan terpelihara dan tidak rosak akibat percaya kepada perkara yang syirik. Oleh itu, kita hendaklah minta pertolongan kepada Allah dan janganlah kita percaya kepada perkara yang syirik agar akidah kita tidak rosak. Saya Khairul Akmal bin Ismail. Saya akan membacakan isi saya. Kita mestilah mengurangkan menonton cerita yang bertentangan dengan syarak agar tidak terpengaruh dengan ajaran berdasarkan cerita berikut. Kesannya, kita akan lebihkan masa untuk beribadat kepada Allah. Oleh itu, kita mestilah mengelakkan diri daripada terjebak dengan kegiatan yang boleh merosakkan akidah agar akidah tidak rosak. Saya Muhammad Faiz bin Azri. Saya akan membacakan jawapan saya. Kita mestilah mengurangkan pergaulan dengan orang yang berlainan agama kerana pergaulan juga boleh menyebabkan akidah kita rosak. Kesannya, kita akan mudah terpengaruh dengan rakan yang berlainan agama. Oleh itu, kita mestilah kurangkan pergaulan dengan orang yang berlainan